Okay, ini tengah makan tengah hari. Makan tengah hari dan rehat. Sana dah ada sana. Kemudian baru tengah hari ini dah pukul 1 lebih ni. Dekat kedua sudah datang grup bersama daripada Keputusan KL. Nanti insyaAllah petang lagi ramai lagi sampai kerana mereka ada buat bengkel makai tanjak di Kelab Sultan Sulaiman. Jadi dekat Tauhid standby untuk sesi pematangan ketiga, itu sesi pematangan petang. Ini masih ada lagi sejumlah yang duduk dalam majlis. Ui. Berpuasa. Keris itu pengganti diri. Kalau pengantin tak dapat hadir, keris itu dihantarkan ke wakil. Ya. Sampai begitu sekali keris itu pada orang Melayu. Ya. Pandangan saya, pandangan orang lain terhadap keris penting berbeza. Gangguan lagi. Apa tu? Gangguan lagi. Zulfikar tu bahaya tu. Dia tak bergerak. Tak bergerak. Ada. Ini boleh digunakan untuk menebas. Itu katanya pedang Arab dulu-dulu. Dia begitu sifatnya. Pedang Zulfikar ni kalau ikut yang saya kaji setakat saya jumpa, baca dan sebagainya, banyak riwayat dia. Nak lagi best, baca riwayat dalam Syiah, lagi macam-macam, ajaib-ajaib semua dia. Okey, pertama sekali kita melihat pada saya Bingkil dan Sabah. Saya diminta oleh saudara Merah Silu untuk mengatakan tentang Sriwijaya. Sebab bila kita bercakap tentang Sriwijaya, automatik ramai orang menganggap bahawa Sriwijaya itu adalah Buddha, beragama Buddha ataupun Hindu Buddha. Maka sebenarnya saya itu perlu bercakap dari kacamata pengkaji barat bahawa Sriwijaya itu ada Sri Buddha dan saya bigar ataupun mekanisme itu. Terima kasih Encik Muhammad Syukri Embung. Selepas ini kita pergi pada Padi-Padi Hitam daripada Timur, peranan bangsa Melayu akhir zaman oleh Encik Razi Sapini, Presiden dan Kasar Hikmah, penulis trilogi novel berpetualang. Dipersilakan. Tajuk yang saya pilih ni bunyi agak berat. Saya pun tak tahu sebanyak mana sebenarnya saya boleh bawa. Mungkin saya akan gunakan simbolik juga. Sebab memang berat ni tajuk ni, Panjang Baju Hitam dari Timur. Saya rasa ada satu komponen penting bila bercerita pasal perjuangan akhir zaman yang sepanjang daripada pagi tadi kita belum sentuh, cuma disebut sekali saja. Agak-agak perasan tak apa dia komponen penting tu? Perasan tak apa dia? Keris dah sebut, pedang dah sebut, takdir Melayu dah sebut, penyatuan Melayu dah sebut. Apa dia ada satu komponen penting? Apa dia? Busana. Busana tu pakaian. Dia ada satu benda penting, satu saranan penting keselamatan untuk umat. Satu keselamatan penting yang kata kalau ada ni selagi sampai Rasulullah tu sampai zaman dia sampai ke Telaga Haus, dia akan sambung-sambung. Apa dia tu? Ahlul Bait. Kita belum sentuh lagi pasal Ahlul Bait sebenarnya. Cuma tadi dia saudara Zam tadi dia sebut sikit, dia sebut pedang Zulfikar, Zulfikar Ahlul Bait. Sebab penting ni kita bercerita pasal kepimpinan akhir zaman. Dalam ilmu kepimpinan ni
kita bukan nak memandang rendah manusia atau melebihkan sangat keturunan, tapi dia pun ada soal baka juga kan. Macam kita nak memilih sayur, nak memilih buah yang terbaik, kita tengok benih ni asal dari mana. Kita tak ambil benih daripada pokok busuk kan. Begitu juga sampai ke binatang. Kuda, saya pernah tengok pasport kuda sampai 3 keturunan. Pernah dengar pasport kuda? Ada. Ni kalau orang niaga kuda, especially kan, kuda endurance lah. Sebab saya dulu pernah ikut orang buat yang kuda endurance yang bawa 100 km sampai 8 jam bawa kuda. Dia pasport dia, siapa baka dia, tok nenek moyang dia dulu pernah menang tak? Kuda Arab, kuda apa, ada dia penting untuk menentukan baka anak cucu kan. Jadi bila kita cerita pasal keturunan ni, manusia memang semua daripada keturunan Nabi Adam. Tapi kemudian daripada anak Nabi Adam tu dia kata 40 pasangan yang mula-mula sekali ada keturunan yang derhaka. Tahu kan cerita Habil Kabil? Dan bila cerita Habil Kabil, maksud ada satu baka yang dia dah lari daripada tu. Itu yang baka yang mula sekali menyembah berhala. Jadi daripada banyak-banyak anak Nabi Adam, bila seorang yang pewaris yang elok tadi dah kena bunuh, tunggu sampai lahir Nabi Syif. Pernah dengar nama Nabi Syif? Jadi antara banyak-banyak anak Nabi Adam, Nabi Syif punya baka yang terbaik. Lepas tu turun dia ada. Itu ilmu baka. Jadi dalam kepimpinan ada benda tu Jadi untuk kita akhir zaman ni memang disebut Ahlul Bait. Cuma masalahnya bila sebut Ahlul Bait keturunan Nabi ni, ada orang dah berpandang serong. Dia kata Ahlul Bait ni cerita orang Syiah. Salah tu. Dia bila kita sebut Syiah tu ada maksud juga. Apa yang Syiah betul, apa Syiah tak betul. Jangan ingat saya semua Syiah lah. Syiah dari segi bahasa bermaksud penyokong, pengikut. Kalau kita masa zaman Nabi, lepas Nabi wafat dulu, bila dia merujuk pada Syiah, dia kata Syiatul Ali, orang yang menyokong Ali. Sebab masa tu ada perbalahan Muawiyah dengan Sayyidina Ali kita tak mau sentuh pergaduhan tu sangat. Cuma memang dari situ wujudnya perkataan Syiah tu. Kemudian ada pula yang golongan sesat, Syiah Rafidah dia panggil. Masuk Syiah Rafidah tu dia dah lagi lah. Dia ni mengkafirkan sahabat-sahabat Dia kononnya menyokong Ahlul Bait, tapi dia telah memburukkan Ahlul Bait dengan perangai dia orang Jadi bila bercerita pasal Ahlul Bait ni, kita tak dapat lagi soalan ni. Kenapa kita timbulkan soalan panji-panji hitam ni? Bila semua tahu pernah dengar cerita pasal panji-panji hitam kan? Pernah dengar panji-panji hitam daripada timur tu apa? Cuma dulu bila sebut panji-panji hitam timur ni, orang tak pasti daripada mana sebenarnya orang sebut dari arah Khorasan. Ada kata Khorasan lah, Khorasan tu belah-belah ke Afghanistan sana. Tapi yang sebenarnya dari arah Khorasan Saya pernah masa tahun 2006, masa mula aktif forum, bila saya bercerita, orang kata gerak hati pasal panji-panji hitam dari timur ni orang masih lagi macam takkan lah kot. Ni Arab punya tempat ni apa semua, sampai orang cari, orang kata ada keturunan Bani Israel yang hilang lah, lari sampai ke Afghanistan. Tapi kalau saya cakap panji-panji hitam tu datang dari timur, apa perasaan tuan-puan sekarang? Adakah mustahil atau bagaimana? Tak mustahil, betul. Sebab dalam tempoh beberapa tahun ni, saya cakap terang, ramai orang menampak alamat. Malah syekh-syekh daripada Arab pun banyak, bila sejak yang zaman Arab Spring jatuh, banyak lagi sini. Saya tengok sejak 2 tahun lepas datang Malaysia ni, buat maulud, buat apa semua, keturunan Nabi, banyak lagi sini. Pasal apa? Sebab dekat alam Melayu ni banyak Ahlul Bait sebenarnya. Banyak yang lagi zaman-zaman, daripada zaman pergaduhan Bani Umayyah masuk kepada Abbasiyah dari sini. Di sini saya hendak tunjukkan sesuatu. Saya ambil ni sebagai salah satu orang kata pembuka. Semasa saya mula mengkaji bab salasilah keluarga sendiri, semua nak beritahu saudara-saudari, tuan-puan sekalian, bahawa sebenarnya kita ni dapat sewa dewan yang sebenarnya 10 sampai pukul 3. Tapi Alhamdulillah pihak yayasan sudi membiarkan kami menggunakan daripada 8.30 sampai petang.
Dan sampai kita boleh menggunakan ruang. Jadi saya dapat menunaikan janji saya masa awal mewawarkan nak cari hikmah. Orang dapat berniaga, dapat pameran. Saya nak beritahu tu bukan apa. Kalau katakan saya minta saudara-saudari bertahan dulu, bukan bermaksud saya tidak menghormati waktu solat asar, tapi kerana kita punya masa tu. Tak ada masalah ya? Okey. Ini saya nak sebut, saya rasa ramai sudah pernah dengar sekarang. Kalau masa tahun 2006 tu masih orang tertanya lagi, sekarang dah pernah dengar ni. Daripada hikayat Raja-Raja Pasai, juga daripada kitab Sulatus Salatin. Dia katakan Rasulullah pernah bersabda, sepeninggal aku telah wafat kelak, akan muncul sebuah negeri di bawah angin, Samudra namanya. Apabila dengar kamu nama negeri itu, maka suruhlah sebuah batera untuk membawa perkakas dan alat kerajaan ke negeri itu, serta kamu Islamkan sekalian isi negeri itu, serta ajar mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Kerana dalam negeri itu kelak banyak orang yang akan jadi wali Allah. Tetapi semasa kamu hendak pergi ke negeri itu, hendaklah kamu singgah mengambil seorang fakir di negeri-negeri. Bawalah fakir itu bersama-sama. Okey, ini yang azan di sini lah. Saya rasa tak ada hal kata saya bukan Okey. Ini bila saya mengkaji bab keluarga dan salah silah, saya tak nak cerita secara detail lah. Banyak sudah luahkan dalam buku saya sebenarnya. Saya cuma mahu memberitahu bahawa dalam kajian saya, bila saya baca sabda ni, bila saya kaji-kaji, salah satu sebab kenapa disebut pasal ini sampai dihantar satu rombongan. Ceritanya ada mualimnya Syekh Ismail mengambil seorang sultan yang turun tahta di Menggiri, kan, atas perintah Syarif Mekah, yang mana Syarif Mekah itu adalah keturunan Sayyidina Hasan yang merajai kawasan Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah selama 800 tahun sampai zaman Bani Saud yang memerintah sekarang. Tahun 1924 baru bertukar tangan. Jadi ini perintahnya tu, dia menghantar kapal satu rombongan mencari satu raja. Raja tu di tanah Melayu, tapi dia belah Sumatera, kan. Di Aceh dulu dipanggil negeri itu Samudra Pasai. Kenapa diislamkan balik? Masuk Islam sebenarnya dia Islam, tapi diperbaiki lagi dia punya ilmu dia, pemahaman dia, dan dia beri lagi alat-alat kebesaran daripada Mekah. Soalnya semasa tu kenapa dia buat begitu? Kenapa sampai ada wasiat Rasulullah? Saya tak nak memsoalkan sama ada ni hadis sahih atau tak. Yang itu saya dah cerita panjang lebar, saya bahaskan dalam buku saya. Cuma saya nak memberitahu, bila saya dalam pengkajian saya, sebab utama tadi, sebab adanya keturunan-keturunan afdal Ahlul Bait yang boleh memimpin ummah ni banyak lari ke alam Melayu, dan disebab itu sampai wasiat ni. Okey. Dari situ bila saya kaji, ada satu cerita berkenaan satu rombongan, nama dia ada satu hamba Allah nama Naqhud Khalifah. Pernah dengar nama tu? Pernah dengar nama Naqhud Khalifah ni? Saya rasa dalam internet pun dah ramai orang cakap, ya. Dia memimpin satu angkatan 100 orang pendakwah disebut, datang ke negeri kerajaan Perlak tahun 804 Masihi itu. Kemudian diislamkan raja. Lepas satu ahli rombongan tadi berkahwin dengan puteri raja, dapat anak. Lepas tu bila anak dia besar, dia naik tahta, dia panggil Sultan Said Maulana Abdul Aziz Shah tahun 840 Masihi itu. Itu kerajaan Perlak. Di mana Said Maulana Abdul Aziz Shah ni dikatakan adalah Said Maulana Abdul Aziz Shah bin Ali bin Muhammad bin Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni dari keturunan Sayyidina Husain lah, ikut ceritanya kan. Jadi di situ sudah ada kerajaan Ahlul Bait. Kemudian tapi yang saya tertarik itu siapa dia nak muda khalifah, siapa nak muda yang dapat khalifah ni sebenarnya. Jadi bila saya mengkaji-kaji, saya seolah diberi ilham. Diberi ilham, saya terjumpa satu nama, siapa Muhammad, siapa nak muda khalifah ni, saya terkeluar nama tu, nama Muhammad bin Abdullah, ada seorang nama dia, keturunan Nabi ni. Bila saya kaji cerita, ada seorang ni nama dia Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna ataupun Hasan II bin Sayyidina Hasan. Dia ni namanya pernah digunakan untuk mengalahkan pemerintahan Bani Umayyah. Masa tu kelompok Bani Abbasiyah ni daripada keturunan Sayyidina Abbas kan. Sebab dia tahu bila dia nak naikkan sokongan lawan keturunan Bani Umayyah ni. Ni cerita panjang lah, kisah Bani Umayyah ni semua, saya kena baca sendiri lah kan. Dia menggunakan nama ni Muhammad bin Abdullah sebab nama dia seperti nama Imam Mahdi kan. Orang kata apa tu nama Imam Mahdi, dia kata nama dia seperti nama aku, nama bapa seperti nama bapa aku. Tak, tu ceritanya.
Jadi digunakan nama ni menjadi satu gerakan yang akhirnya dapat menumbangkan Bani Umayyah kemudian naik main Bani Abbasiyah. Tetapi saya seolah-olah diberitahu, diilhamkan bahawa pernah berlaku satu period yang digelapkan bahawa Muhammad An-Nazakiyah ni memang pernah naik sebagai khalifah untuk sementara. Dan kemudian dihilang cerita. Lepas tu bila saya digerakkan cari dia ada kena dia datang ke Aceh, datang ke yang pelik lagi kemudian bila saya bercerita kenapa saya offer buku yang warna ni RM10 ni. Kalau siapa ada tolong buka 191 hari ni 19 hari bulan Zulhijjah. Ada 1912. Saya letak gambar batu bersurat. Saya bagi tajuk dia tu Pulau Manis Batu Bersurat Terengganu Bapa Warisan Aceh. Saya tak nak cerita panjang macam mana saya boleh terlibat dengan Tok Pulau Manis punya cerita ni apa semua. Saya pernah dapat ilham supaya pergi ke Terengganu. Semata-mata niat saya masa tu nak cari wasilah ke Aceh. Saya tegak-tegak nak cari makan Tok Pulau Manis. Tapi saya cerita tadi dah Saudara Syukri dah sebut pasal batu bersurat. Saya cuma nak sebut satu benda. Apabila saya sampai ke makam Tok Pulau Manis, saya penat masa tu. Saya tertidur. Bila tidur datang satu hamba Allah, dia kata dia selalu memang dulu pernah duduk kat situ, pernah duduk dekat makam tu ada surau. Tapi dah lama tak ada situ. Hari tu dia tegak, dia kata ada saudara jauh datang. Kan? Saya tak tahu macam mana. Saya cerita-cerita saya cakap, saya dapat rasa bahawa di Nusantara ni ada banyak keturunan Nabi. Keturunan terutama keturunan Saidina Hasan yang dah hilang nama tau. Kalau keturunan Said ni ada maut yang nama Said ni dah terang lah. Dia punya kabilah dia jaga demi silsilah. Tapi saya cerita pasal keturunan Saidina Hasan ni ada, tapi saya pun tak tahu nak cerita, tak ada buktinya, cuma gerak hati je kan. Habis tu pakcik tu bagi satu buku. Risalah je sebenarnya. Photostat. Dalam tu dia cerita Tok Pulau Manis ni keturunan sampai kepada Syarif Muhammad Al-Baghdadi yang dikatakan boleh batu bersurat. Dan dia kata keturunan Saidina Hasan. Kemudian pada permulaan surat dia ada tulis begini je, saya pinjamnya. Segala puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya, Sayyidina Abu Bakar dan khalifah Rasulullah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidatina Fatimah Al-Zahra, Al-Hasan, Al-Husain dan Salman Al-Farisi. Dia boleh masuk dalam Salman Al-Farisi ni. Menjunjung kemuliaan khalifah-khalifahmu Paduka Syarif Muhammad, itu merujuk pada orang yang dikatakan boleh batu bersurat Terengganu. Dan Paduka Syarif Al-Kubra Syekh Syarif Abdul Malik Tok Pulau Manis, kedua-dua kota suci di kawasan timur jauh. Dan kami bermohon bergantung padamu dan berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Adapun kemudian daripada itu kami berlindung kepadamu ya Allah akan pena yang neraka dan penusaan dan mengadakan sesuatu daripada sesuatu untuk maksud sesuatu. Kami mohon dituntun oleh umat akan kehadiran keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan menjadi khalifah ke seluruh dunia, dan setelah gagal dibatalkan oleh Bani Umayyah dan kaum-kaum Wahabi dan kaum ahli kitab Al-Fasik Yahudi dan Nasrani dan kaum-kaum neraka ahli siasat ahli muslihat. Okey, saya nak bagi satu video je simbolik. Boleh tutup hati, tahu tak? Kita ni kalau silap cakap dia kata memulakan satu gerakan entah apa bukan. Nanti kata teroris. Jadi kan bila bercakap pasal hal ni, saya rasa ramai yang teringin kalau ditakdirkan satu hari nanti berlaku sesuatu. Ramai yang teringin berada di bacaan hadapan, betul tak? Betul lah? Ini cakap tapi kita ni kadang-kadang kan kita berselisih faham kerana lain-lain fahaman. Saya cabut ni kan. Kita berselisih faham, lepas tu kita kata fikrah kita yang terbaik, kita kata kita yang satu daripada 73 yang lain semua tak betul. Selalu macam tu, selalu berlaku. Tak kira dalam tarikat pun ada, dalam macam-macam. Itu jadi punca perpecahan. Sedangkan pada saya kan, dia bukan macam tu. Dia yang betul tu bukan dalam persatuan ni atau persatuan itu, tapi di celah-celah tu ada orang yang hatinya bersih, ada orang yang hatinya kotor. Di sini saya cuma ingin menyuruh lah pada saya, kalau kita nak masuk dalam golongan tu, kita mesti belajar jadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas ya. Apa maksud ikhlas tu? Kena mengaji lah. Cuma clue dia tu ada pada ayat surah Ikhlas.
Qul huwallahu ahad kan. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita perhatikan dalam ayat tu tak ada perkataan ikhlas langsung, tapi dia panggil surah Al-Ikhlas kan. Artinya satu kiasannya kita tak boleh kata saya ikhlas nak tolong, sebab orang ikhlas dia tak sebut pun dia ikhlas kan. Dan ikhlas tu maksudnya tinggi, sehingga Rasulullah kata bagaimana ikhlas tu bagi dengan kanan tangan kiri tak tahu macam mana tu. Apa kita buat kita pun tak ingat, nak ungkit dengan orang memang tak ada, sendiri pun tak ingat, kita cuma berbakti je. Dan lagi saya suka mengingatkan satu cerita bahawa apabila sahabat-sahabat Nabi diminta membaca Al-Quran siapa boleh baca cepat kan, siapa boleh baca cepat, sebab itu semua dia baca lah, baca Quran. Tiba-tiba Saidina Ali kejap dah habis. Dia dah habis dah. Oh, dia dah habis baca Quran. Macam mana habis satu Quran dah habis? Bila Rasulullah tanya kat Saidina Ali, dia kata, bagaimana kau boleh habis baca Quran cepat? Dia kata, ya Rasulullah, kau pernah sebut bahawa surah Al-Ikhlas tu adalah 1/3 daripada Al-Quran. Betul? Jadi dia baca 3 kali sama dengan Al-Quran kan. Jadi di sini kan saya cakap, setengah benda memang kita tak boleh cakap secara open, tapi kalau Allah tahukan hati kita, kita tahu. Macam majlis ni macam mana jadi, ya Allah, saya cakap orang politik yang dia tak percaya tu, kita tak ada duit, tak ada apa semua, orang masuk bagi makan, orang masuk bagi ini semua pertautan hati sebenarnya, itu yang kita nak dapat. Jadi saya minta kita bertafakur sebentar 1 minit, baca Qul huwallahu 3 kali dalam hati. Semoga dengan kata-kata yang sedikit ni Allah tahukan hati kita. Bila Allah tahukan hati kita, kita akan tahu kita ni kesatuan Islam ni cubit pergi perkanan terasa. Kurang sini, orang sana tahu, tak payah sebut pun dia tahu. Itu ketawatan hati. Dengan itu saya rasa cukup kata-kata saya yang sedikit ni. Lepas ni saya rasa kalau teruskan dengan sesi perkumpulan, boleh tak? Sebab saya rasa kalau bukan apa, bukan saya tak hormat sembahyang asar, kita masih ada masa untuk sembahyang asar. Itulah apa ni? Okey lah. Fahamlah sangat. Saya sebenarnya anak saya pun dapat digunakan. Islam dia membimbing manusia ke arah yang lebih beradab. Kalau kita tak ada budaya, kita lalu depan orang, kita tunduk, minta lalu kan budaya. Yang pertamanya, program ni adalah amat yang terbaik. Program yang pertama yang diajukan, walaupun masa yang terlalu singkat, tapi bersesuaian lah dengan topik atau pemahamannya, iaitu suai kenal dalam hubungan kedaulatan di zaman. Jadi pengisian yang ada dalam rumah ini memang perlu dibuat sebagai skala lebih besar, dan bagi khususan bidang ini juga perlu ada perendahan kepada golongan pemukir dan juga penulis filsafat supaya ikut terlibat dalam acara-acara seumpama ini. Kemudian cadangan kami kepada pihak-pihak atasan, istana atau sebagainya ialah pertama ialah kita mahu mendaulatkan pada 25 bulan ni, kita nak semua yang datang tu kita wajibkan berbusana lengkap. Maksudnya yang Melayu dengan tanjaknya, dengan dastarnya dan sebagainya. Sama dengan yang perempuan tu kan, dengan selendangnya. Kalau yang datang bawa keris dan sebagainya. Macam saya ni pun tak ada juga. kategori lain. Kalau gambar tu kata dia ulang. Kita secara tu boleh berubah interpretasi kita. Kalau kita kajian real state tu memang banyak kita pengaruh lah. Tapi kalau macam saudara yang cakap, kalau kita boleh kaji balik manusia